Komik merupakan satu medium penceritaan visual yang menggabungkan ilustrasi dan juga teks untuk menyampaikan sesuatu kisah tu secara berurutan melalui panel-panel gambar. Penceritaan dalam komik bukan sahaja bergantung kepada dialog ataupun naratif bertulis, malah turut menekankan ekspresi watak, bahasa tubuh, tata suasana dan juga aliran visual bagi membangkitkan emosi serta pemahaman pembaca. Oleh itu, komik ini berfungsi sebagai satu medium yang berkesan untuk menyampaikan mesej, nilai dan pengajaran secara kreatif serta mudah difahami oleh pelbagai lapisan pembaca. Baik, komik kami ini bertajuk Anak Dara yang memaparkan kisah kehidupan seorang remaja bernama Cempaka bersama ibunya. Tema utama komik ini ialah kepercayaan terhadap nasihat orang tua, disiplin diri, tanggungjawab serta penghargaan terhadap insan tersayang. Melalui perjalanan hidup Cempaka, pembaca dapat melihat perkembangan watak daripada seorang anak yang malas, cuai dan juga skeptikal terhadap kepercayaan orang lama kepada seseorang individu yang lebih matang, berhati-hati dan juga sedar akan nilai pengorbanan serta kasih sayang seorang ibu. Komik ini turut menekankan bahawa teguran dan letiran ibu bukan bertujuan untuk menyakiti, sebaliknya lahir daripada rasa kasih sayang dan juga tanggungjawab. Dari segi sumber dan bahan pula, komik Anak Dara ini dihasilkan berdasarkan imajinasi penulis-penulis yang diinspirasikan daripada pengalaman kehidupan seharian masyarakat serta nilai kekeluargaan dalam budaya tempatan. Gaya ilustrasi komik kami dipengaruhi oleh manhwa moden dengan pendekatan visual yang ekspresif, penggunaan warna yang sesuai dengan emosi bab-bab, serta susun atau panel yang menekankan aliran cerita. Bahan utama yang digunakan pula adalah merangkumi skrip penceritaan, reka bentuk watak, lakaran ilustrasi digital, serta teknik visual naratif bagi memastikan mesej dan juga pengajaran dapat disampaikan dengan berkesan kepada pembaca. Okey, seterusnya kita akan sambung pada bahagian proses penghasilan komik. Komik yang dihasilkan oleh kumpulan kami ialah bertajuk Anak Dara. Jadi, prosesnya ialah meliputi pemilihan dialek iaitu dialek utara, pencarian sumber bahan dan idea. Proses yang ketiga adalah pembinaan plot dan cerita. Seterusnya, penghasilan skrip cerita, pembinaan prop, penggunaan aplikasi digital dan terhasillah hasil komik yang lengkap. Okey, bagi proses yang pertama iaitu pemilihan dialek. Dialek yang kami pilih ialah dialek utara. Okey, dialek ini dipilih kerana ianya mencerminkan pelbagai variasi bahasa yang berada di Malaysia, iaitu menunjukkan bahasa Melayu ni dia mempunyai banyak dialek. Seterusnya, menunjukkan identiti budaya dan latar masyarakat setempat, khususnya di kawasan utara seperti di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Bagi proses yang kedua ialah pencarian sumber dan bahan idea. Jadi, idea yang kami peroleh ialah berasaskan norma masyarakat iaitu mengenai nasihat-nasihat orang terdahulu. Jadi, rujukan bahan bacaan adalah melalui dalam talian iaitu mengenai pantang larang dalam kalangan orang Melayu, analisis dari perspektif teori SPB 4K. Proses yang seterusnya adalah mengenai pembinaan plot cerita. Jadi, melalui pembinaan plot cerita ini, kami mengenal pasti pengenalan watak utama iaitu Cempaka dan Ibu, pengenalan cerita, perkembangan cerita, konflik cerita dan kemuncak cerita, seterusnya peleraian dan penutup bagi cerita tersebut. Okey, bagi proses yang keempat adalah mengenai penghasilan skrip cerita. Jadi, skrip cerita ini adalah merupakan unsur penting dalam penghasilan komik yang sempurna bagi memastikan skrip itu dapat disampaikan dengan jelaslah. Jadi, skrip ini dibina sebagai panduan utama dalam penghasilan komik. Skrip ini juga memberi keutamaan terhadap dialog watak, perjalanan cerita serta penyampaian emosi. Skrip ini dibina bagi memastikan idea utama yang ingin dijelaskan dan ataupun diceritakan dalam komik tersebut dapat disampaikan dengan jelas.
Bagi proses yang seterusnya ialah pembinaan prop. Prop ini dihasilkan melalui skrip lah, iaitu latar tempat, watak utama, emosi dan suasana dalam setiap babak. Bukan itu sahaja, ciri-ciri setiap watak juga dihasilkan. Seterusnya ialah mengenai penggunaan aplikasi digital. Kami telah menggunakan dua aplikasi, iaitu ChatGPT dan Hailu AI bagi untuk generate gambar, bagi menghasilkan komik digital lah. Seterusnya terhasillah komik yang sempurna. Yang sempurna itu maksudnya komik itu telah melalui setiap peringkat bagi menghasilkan komik, dan ia juga menekankan ilustrasi visual yang menarik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ani. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kegunaan komik digital di sekolah. Yang pertama ialah sebagai alat penilaian interaktif, gamifikasi, iaitu boleh mewujudkan integrasi dengan pilihan bercabang. Sebagai contoh, di penghujung babak, guru akan bertanya kepada pelajar, apakah maksud mangkit dalam ayat tadi? Jika pelajar memilih jawapan yang betul, jalan cerita akan diteruskan. Jika pelajar memilih jawapan yang salah, guru akan memberikan penjelasan tambahan. Kesannya, ia dapat mengubah proses pembelajaran pasif kepada aktif. Yang kedua, komik digital boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar yang moden, iaitu guru boleh mewujudkan slot dialek minggu ini. Guru boleh memaparkan satu episod komik digital dialek di papan putih interaktif setiap minggu sebagai set induksi sebelum mulakan kelas. Selain itu, guru juga boleh menyediakan sudut bacaan digital, iaitu meletakkan QR code di dinding kelas atau perpustakaan yang boleh diimbas oleh pelajar untuk membaca koleksi komik dialek sewaktu rehat. Yang ketiga ialah komik digital boleh dijadikan sebagai arsip digital warisan, iaitu komik digital berfungsi sebagai muzium bergerak untuk menyelamatkan perkataan dialek utara yang jarang didengar oleh generasi sekarang. Selain itu, setiap komik dilengkapi dengan kamus digital yang boleh dikemas kini secara berterusan, dan pelajar boleh mencari perkataan seperti ketegak yang bermaksud degil atau belanga yang bermaksud kuali dalam komik tersebut. Yang terakhir ialah komik digital dapat meningkatkan minat membaca. Sebagai contoh, bagi pelajar yang kurang gemar membaca buku teks yang padat dengan teks, komik digital menawarkan alternatif yang lebih santai. Sebagai contoh, komik digital menyediakan visual yang menarik, iaitu gabungan ilustrasi dan dialog ringkas, membantu pelajar memahami jalan cerita atau konsep dengan lebih cepat. Seterusnya, kita balik kepada cabaran penghasilan komik. Cabaran yang pertama ialah kekangan sumber dan peralatan. Cabaran kekangan sumber dan peralatan terbentuk akibat keterbatasan akses kepada perisian reka bentuk, peralatan ilustrasi atau bahan sokongan yang berkualiti. Keadaan ini boleh menjejaskan kualiti visual komik serta mempengaruhi keseluruhan proses penghasilan. Manakala cabaran yang kedua ialah penggunaan bahasa yang sesuai. Cabaran penggunaan bahasa terbentuk apabila penghasilan komik melibatkan penggunaan loghat tempatan dalam konteks pendidikan. Keperluan untuk mengekalkan keaslian cerita rakyat sambil memastikan bahasa yang digunakan mudah difahami oleh semua pembaca dapat mewujudkan keperluan untuk keseimbangan antara loghat dan bahasa standard. Cabaran yang ketiga ialah kesukaran menjana ilustrasi yang konsisten bagi setiap bab. Hal ini terdapat perbezaan gaya visual, ekspresi watak dan latar belakang menyebabkan ilustrasi yang dihasilkan tidak seragam sekaligus menjejaskan kesinambungan jalan cerita. Dan cabaran yang keempat ialah penyampaian mesej pembelajaran. Cabaran ini terbentuk kerana komik perlu berfungsi sebagai bahan hiburan dan juga bahan pembelajaran. Keperluan untuk menyampaikan mesej dan nilai pengajaran tanpa menjejaskan jalan cerita memerlukan perancangan yang teliti agar kedua-dua elemen tersebut dapat digabungkan secara seimbang. Slide yang seterusnya ialah sumbangan komik. Sumbangan yang pertama ialah meningkatkan minat membaca.
Komik ini menyumbang kepada peningkatan minat membaca dengan memaparkan elemen visual yang menarik serta penceritaan yang ringkas dan mudah difahami. Gabungan ilustrasi dan dialog membantu mengurangkan rasa terbeban ketika membaca sekaligus mendorong pelajar yang kurang berminat terhadap teks panjang untuk terus membaca dan memahami kandungan yang disampaikan. Sumbangan yang kedua ialah memelihara bahasa dan budaya. Penggunaan loghat dan elemen budaya tempatan dalam komik menyumbang kepada pemeliharaan bahasa serta warisan budaya masyarakat. Pendedahan ini membantu pelajar mengenali kepelbagaian bahasa dan budaya tempatan, seterusnya memupuk rasa menghargai identiti budaya dalam kalangan generasi muda. Sumbangan yang ketiga ialah memudahkan pemahaman konsep. Komik berfungsi sebagai medium yang memudahkan pemahaman konsep apabila maklumat disampaikan melalui gabungan teks dan ilustrasi. Visual yang jelas membantu pelajar membayangkan situasi atau konsep yang dipelajari sekaligus mengurangkan kekeliruan terhadap isi pembelajaran yang bersifat abstrak. Dan sumbangan yang terakhir ialah menyampaikan nilai dan pengajaran. Melalui jalan cerita yang dekat dengan kehidupan seharian, komik berasaskan cerita rakyat menyampaikan mesej moral dan nilai murni secara tidak langsung. Pendekatan ini menjadikan pelajar lebih mudah menerima dan menghayati pengajaran. Kesimpulannya, komik anak dara ini menampilkan proses penghasilan komik yang tersusun melalui tema kekeluargaan, disiplin dan juga tanggungjawab yang dekat dengan kehidupan seharian. Jalan cerita komik ini dibina daripada pengalaman sosial dan diterjemahkan secara visual melalui perkembangan watak cempaka. Penggunaan dialog dan ekspresi watak membantu menyampaikan emosi serta konflik antara ibu dengan anak dengan jelas. Medium komik ini menjadikan nasihat ibu lebih mudah dan untuk difahami dan berkesan kepada pembaca. Komik ini sesuai digunakan sebagai bahan pembelajaran kerana mengandungi nilai murni dan pengajaran yang jelas. Dari segi kekuatan, gabungan ilustrasi dan penceritaan menjadikan komik ini menarik dan mudah diikuti. Walaupun terdapat cabaran dalam penghasilan visual, mesej utama tetap dapat disampaikan dengan baik. Secara keseluruhan, komik anak dara ini membuktikan bahawa komik ialah medium penceritaan dan juga pendidikan yang sangat berkesan.